Ramai juga yang tanya dengan saya dekat mana boleh dapatkan emas Public Gold secara fizikal kan, dah simpan dekat account Gap tu. Alright, jadi antara lokasi yang anda boleh dapatkan emas secara terus adalah mesin ATM kita. So boleh check dalam apps tu, tengok dekat mana lokasi mesin ATM, dan salah satunya adalah di Public Gold Branch Sunway, dan sebelah dia ada KDE Arah Nur, mana ada juga mesin emas kat sini. Dan the best part is kita boleh keluarkan item yang besar juga. So tak perlulah kita nak walk in, buat appointment kan. So kita boleh keluarkan kat sini ada 5 dinar, ada juga 10 dinar. Item yang kecil-kecil macam biasalah 1 gram, 1 dinar, semua boleh keluarkan juga. Tapi saya bagi tahu kat sini untuk anda keluarkan emasnya kena bayar gold premium yang sedikit mahal lah. Berbaloi lah sebab kita tak perlu tunggu lama kan. Jadi premium dia lebih mahal sikit, but kita boleh dapat emas terus. Jadi sebab tu kalau kita nak simpan emas kat Public Gold ni sangat senang, sangat convenient, very peace of mind, sebab kita confirm boleh dapat emas kita. Kita yang pilih nak cepat ke, nak lambat sikit, nak murah ataupun kita sanggup bayar untuk convenience. Boleh cari mesin ATM kita untuk anda dapatkan emas anda, atau nak beli emas baru pun boleh juga. Sangat senang kan simpan dekat Public Gold. Kalau anda belum ada lagi akaun emas kat Public Gold ni, bolehlah buat tabungan emas, sebab dekat akaun emas kita guna aplikasi tu tak perlu pun beli terus 1 gram, nak beli serendah 100 pun boleh. So kalau belum ada bimbingan lagi, anda nak simpan emas dengan Public Gold ni, boleh rujuk pin video saya untuk 5 akan mudah untuk bermula, atau isi barang biru, saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow untuk lebih banyak tips simpan emas di Public Gold.